Cina punya, orang India punya. Jangan fikir Malaysia ini orang Melayu punya. Firaun tu ada jasa. Dia bagi makan orang ribu-ribu satu hari. Dia bagi gaji pekerja dia ribu-ribu. Jasa lah tu. Dalam isu ini nampak kita sepakat. Jadi saya harap semangat ini diteruskan. Tak payahlah kunut-kunut nazilah, tak payah lagi lah. Jadi oleh demikian jangan kita terperangkaplah dengan istilah konservatif. Ya, saya konservatif, saya juga liberal, saya juga demokratik. Menang hari ini, turun minyak esok. Mengapa tak jadi? Mengapa tak jadi? Kita tak perintah. Saya tidak jadi Perdana Menteri. Nak buat macam mana? Sejarah dalam cerita Kahfi itu zaman Kristian, tetapi diberikan nilai yang baik bahawa ada pemuda-pemuda masa itu Kristian. Aku lempang muka kau bau tahu.